hanya dikenal adalah orang yang paling hebat pada zaman dia. Sebab tu kita ni kalau boleh, apa segala benda kita nak buat yang terbaik dan yang paling sempurna, walaupun kita tidak sempurna dan kita dituntut untuk sesempurna yang mungkin. Jadi insya-Allah, jatuh, bangun, lemah, apa sekalipun, selagi mana kalau kita tidak meletakkan matlamat yang betul, iaitu Allah lah penentu kejayaan kita, maka kita akan rasa merajuk, kita akan rasa down, kita akan rasa kita tak akan dapat keputusan yang cemerlang. Tapi bila kita letak Allah boleh mengubah segalanya, menentukan segalanya, kita gerak sahaja, kejayaan Allah akan tulis dalam sejarah hidup kita. InsyaAllah, sebenarnya nak ambil exam ni kepada pelajar-pelajar UiTM, buat yang terbaik, doa, jangan lupa kepada Allah, minta kepada Allah, telefon mak ayah, bagi semangat, buat sampai berjaya.